Tolong tahan sikit palau. Nani? Ikan dia satu kasih air. Lepas tu dah Satu waktu je ada. Challenge. I berikan akan lagi main apa? Hujan pula. Okey. Okey geng, ini adalah video part 3 untuk perjalanan kita orang ride bertiga ke Genting Highland. So macam video yang sebelum ni, kalau korang tengok pada video part 2 aku tunjuk yang kita orang dah pergi ke puncak Genting Highland tu, dan kita orang sesat dan tak tahu nak parking kat mana. So pas pada video tu kita orang turun dari puncak tu, cari juga kawasan yang untuk kita orang masuk indoor theme park. So lepas pusing dalam beberapa minit, lebih kurang 10 minit macam tu, kita orang jumpa lah salah satu kawasan yang agak familiar untuk kita orang dulu. So kita orang parking je kat situ dan jalan kaki masuk ke theme park. So kalau korang nak tengok apa yang jadi, korang follow video ni dulu guys. Yelah, ada Abi. Tapi tak nak bukan ke? Ya, Di situ ke bukan? Di situ lah tu nampak lunch ni. Ha, ada orang. Kita datang ni dia buat macam ni. Buat macam ni. So lepas kita orang parking tadi, jalan dalam lebih kurang 10 minit, kita orang masuk dalam mall ni lah. So dekat mall ni kita orang pernah datang dulu, tapi sebelum ni kita orang naik cable car. Jadi bila jalan kaki ni agak pening sikit sebab tempat ni besar. So plannya nak cari tempat untuk lepak makan atau minum lah kan. So belum ni kita orang pergi makan burger kat Five Guys tu. Itu pun dah rasanya 4 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas lah. Jadi ingat nak repeat, cuma tak tahu lagi, pusing-pusing dulu kat sini. Lepas tu lepas pusing, kita orang termasuk ke dalam indoor theme park. So indoor theme park pula masa hari biasa ni memang tak ramai orang lah. Kalau korang nak main, nak masuk, nak beli tiket semua memang agak lengang dan sesuai untuk hari biasa ni. Kalau pergi weekend je memang susah sikit kan. Jadi kalau korang nak bawa anak nak main pada waktu ni, terpaksa cuti sekolah lah. Terpaksa cutikan. So lepas tu kita naik ke atas ni tengok pemandangan dan boleh nampak outdoor theme park. Cuma kita tak masuk ke dalam lah, tak beli tiket. Tengok dari luar je lah. Tangan juga. Fire Avenue. Dah pergi. Dah rasa dah tak boleh. Kita kena pergi naik daripada Kita bawah. pergi kat restoran Sky Avenue je lah. Ya, kecap lah. Kita pergi kat restoran Sky Avenue yang kat situ. Boleh ke? Tengok. Suka rasa. Tengok. Tak ada habis.
Kalau korang perasan sebenarnya indoor theme park ni kawasan dia gelap tau. Tapi bila aku record video aku guna DJI Osmo 360 ni, korang tengok macam dia agak terang. Sebenarnya yang ni sebabkan aku guna dia punya super night mode. Sebab tu nampak macam cerah tu sebenarnya kawasan ni. Kalau korang ingat lah, kalau siapa-siapa yang biasa pergi dekat indoor theme park ni memang agak gelap. Dia macam malam sikit lah. So lepas dah pusing kat sini beberapa minit, aku rasa kat 15 minit kat kita orang pusing dalam ni, nak tunjuk kat Muhammad apa-apa yang ada kat sini. Lepas tu kita orang plan nak balik lah. Masa ni dah dalam pukul 2. So kita orang tak nak jam dengan orang balik kerja nanti. So kita orang terus keluar gerak nak balik. Tapi tengok kat luar hujan lebat pula geng. Kalau nak tahu apa yang jadi lepas tu, korang tengok sampai habis. Hujan pula. Okay. Untuk skuter bag yang kita orang bawa ni daripada brand Rock Bros. Yang ni memang dah kali saya tau. Tapi sebabkan dia ada bagi juga dia punya rain cover tu, so aku pakai je lah. Just in case kalau bag ni jatuh dalam lopak ke macam mana. Sebab aku tak ikat secure kat bawah tu. Sebenarnya aku nak jadikan dia sebagai seat anak aku duduk. Tapi bila hujan macam ni, lepas tu jalan tak turun bukit, aku letakkan dia kat tengah untuk perjalanan nak balik ni. Agak bahaya jugalah untuk jalan licin macam ni sebab kita first time. Lepas tu tayar motor pula memang tayar standard kilang je. Memang aku bawa slow gila lah masa nak turun ni. Okay, boleh. Ya, nanti cari nampak. Jom. Tak apa, kan jamak. La ilaha illallah. Buat kalut dia buat kalut dia. Baju dia sakut nanti, akak baju dulu. Baju dia kena angkat. Baju hujan. Kan boleh jamak abang cakap kan? Okay. Mana ni ya? Kuala Lumpur. Bismillah. Macam nak berhenti hujan dah. Allah, syaitan yang kena. Mana? Jalan tadi ni bukan jalan yang kita mula-mula kita. Dia dah lalu terus kita balik. Benar. Ni apa aja jalan gini ya.
Dekat motor ni sensor mana ni? Pala. Jalan-jalan macam ni lu apa nak hadap pala pun. Okay, macam yang korang boleh tengok sekarang, memang jalan agak licin dan curam. So pada aku yang baru kali pertama kot aku naik motor kat Genting ni, jadi memang aku risau gila lah. Tambah-tambah pula bawa anak dan isteri. Jadi memang aku bawa slow je dalam 20-30 je macam tu kilometer sejam. Tapi sambil-sambil menikmati hujan tu lah. Aku memang tak pakai baju hujan, wife aku pun sama. Aku pakai jaket riding tu je. Tapi lepas kita orang sampai ke kawasan tol yang baru, Genting Highland punya tol tu, kat situ dah start panas balik dah, tak hujan dah. Rupanya hujan kat kawasan puncak ni je. So ini sajalah untuk video aku kali ni. Kalau korang nak tengok on board video aku riding on the way balik ke Shah Alam ni, korang boleh teruskan. So kalau korang boleh tengok suasana waktu baru lepas hujan ni, masa aku on board, memang menarik juga, tapi memang kena hati-hati lah. Braking pun aku slow je. So terima kasih kepada korang yang menonton video ni sampai habis. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak komen, korang boleh drop komen dekat bawah. Dan juga ada apa suggestion untuk channel aku grow lagi. Terima kasih kepada korang. So kita jumpa lagi in the next video.
hari.